Yang mana saya lihat hari ini kos di Felda begitu tinggi, tanggungan Felda begitu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini kita didedahkan dengan pelbagai cerita tentang Felda, tentang kerugian Felda, tentang kerajaan pusat tak bantu, tentang Felda tak ada duit, keadaan kewangan Felda yang lemah dan sebagainya. Saya nak menjawab secara mudahnya beginilah ya. Felda ini tidak pernah dikuasai dan dikawal oleh Pakatan Harapan, apatah lagi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejarahnya kita tak boleh ambil daripada awal penubuhan Felda, tetapi kalau kita lihat rekod selama 20 tahun yang lalu, Felda ini dikuasai sepenuhnya oleh pimpinan UMNO. Dan terakhir sekali Datuk Seri Sabri Cik, kan? Bekas Menteri UMNO dan bekas pimpinan UMNO. Kalau tak silap saya masih lagi pimpinan UMNO, sehinggalah baru-baru ini beliau ditukarkan dengan Tan Sri Badri, bekas Ketua Setiausaha Perbandaraan Negara. 2017 Felda mencatatkan kerugian bersih kira-kira 4.9 bilion. Siapa yang mentadbir dan mengurus Felda pada masa itu? Yang mengurus Felda pada masa itu adalah Barisan Nasional dan UMNO. Tahun 2017 itu 49 bilion itu merupakan antara kerugian yang terbesar yang tercatat dalam sejarah Felda. Kertas putih dibuka pada tahun 2019 ketika mana Pakatan Harapan 1.0 di bawah Tun Mahathir menunjukkan kedudukan kewangan Felda merosot dengan ketara. Selepas 2012 hutangnya meningkat daripada sekitar 100 juta pada tahun 2007 kepada lebih 12 bilion tahun 2017. Tuan-tuan kena faham ya, tahun 2007 sampai tahun 2017, tempoh 10 tahun itu, yang menguasai Felda adalah UMNO dan Barisan Nasional. Laporan audit negara bagi tahun kewangan 2022 pula menunjukkan Felda masih mencatat kerugian bersih 1 bilion dan mempunyai komitmen pinjaman berbilion ringgit. Maknanya ketika mana 2022 itu yang memerintah pada masa itu adalah Barisan Nasional, kan, bersama dengan Perikatan Nasional, kan, masih lagi 1.005 bilion. Dan apa punca utama kerugian Felda? Saya nak sebutkan di sini supaya masyarakat Felda jangan mudah tertipu dengan cerita-cerita daripada orang UMNO dan Barisan Nasional ni. Pimpinan UMNO Barisan Nasional ni tak habis-habis cerita tentang kita nak keluarkan kertas putih, nak dibentang kertas putih, nak buat RCI sebagaimana tabung haji. Boleh. Saya ingat kita sangat sukalah kalau orang Pakatan Harapan, dia sukalah kalau kita boleh buat kertas putih dan RCI tentang Felda. Dan kita mencabar pimpinan UMNO Barisan Nasional, kan? Kalau benar kita nak bersihkan Felda, nak tengok supaya rakyat melihat siapakah dalang di sebalik kerugian dan kemerosotan urus tadbir Felda sehingga mengalami kerugian yang teruk, yang parah, yang akhirnya menanggung adalah siapa? Menanggungnya adalah peneroka Felda. Satu, pelaburan yang agresif tanpa penilaian, due diligence yang mencukupi. Bayangkan sebuah syarikat yang sebesar Felda, sepatutnya setiap pelaburan, setiap sen nak dilaburkan itu mesti punyai tahap penilaian yang mengikuti standard antarabangsa. Maknanya kalau dia mesti ada jawatan kuasa pelaburannya. Pembelian aset pada harga yang didakwa melebihi nilai pasaran. Yang ini daripada dulu kita dah mengkritik pengurusan Felda. Daripada awal tahun 2000 lagi kita dah mula mengkritik pengurusan dan pentadbiran Felda, bahawa setiap aset yang dibeli itu melebihi daripada nilai pasaran. Harga pasaran 100 juta, beli 150 juta. Mana hilang 50 juta? Itu contohlah saya bagi. Kemudian diversifikasi ke sektor yang tidak mempunyai kepakaran. Masuk bidang-bidang yang bukan kepakaran Felda. Apa kepakaran Felda? Kepakaran Felda menguruskan ladang, menguruskan tanah. Dan tiba-tiba nak masuk ke industri hotel, perhotelan, nak masuk ke industri hartanah dan sebagainya. Itu pelaburan-pelaburan yang di luar bidang kepakaran kita. Saya sebagai orang bisnes, kita tahu di mana kita harus melabur. Kita akan hanya melabur di tempat-tempat yang memang kita faham dan kita pakar. Kita ada kepakaran kita. Tetapi bila menggunakan kuasa, menggunakan kewangan Felda untuk melabur di dalam bidang-bidang yang bukan
bidang kepakaran. Ini antara punca kenapa Felda merosot dengan teruk. Dan pada masa itu siapa yang mentadbir Felda? Siapa yang mengurus Felda? Siapa yang menguasai Felda sepenuhnya? UMNO dan Barisan Nasional. Beban hutang yang meningkat selepas penyerahan FGV. Kita bangga pada masa itu, saya masih ingat lagi. Dan FGV dijanjikan pulangan. Minta semua penokar-penokar sign untuk subscribe saham dalam FGV. Yang ni saya nak bagi tahu kepada generasi kedua Felda dan juga penokar-penokar. Semua penokar masih ingat bagaimana mereka memaksa untuk penokar-penokar sign untuk subscribe saham dalam FGV ketika penyenaraian FGV. Dan penyenaraian FGV ini menjadi penyenaraian antara yang terbesar di Asia. Kan? Kalau tak silap saya kedua selepas daripada Facebook. Dan jumlah nilaian pada masa itu sangat besar. Dan peneroka yang sign untuk subscribe saham itu dijanjikan dengan pulangan yang besar. Bayangkan tuan-tuan, ada yang peneroka umurnya 60 tahun, 70 tahun ambil loan yang dengan cagar tanah. Dan akhirnya apa yang berlaku pada FGV, semua kita tahu, FGV gagal dan peneroka terpaksa menanggung. Bukan hanya peneroka, anak-anak waris peneroka terpaksa menanggung untuk membayar balik pinjaman bank. Kelemahan tabir urus korporat dan kawalan dalaman, internal control ini sangat lemah. Biasanya tuan-tuan, dalam pengurusan korporat kita ada jawatankuasa audit, kita ada jawatankuasa pelaburan. Jawatankuasa pelaburan ini kita ada pelbagai peringkat. Ada peringkat management. Setiap pelaburan yang nak dibuat mesti melalui jawatankuasa ini sebelum akhirnya dibawa kepada lembaga pengarah. Kemudiannya, of course lah, pada masa itu juga berlaku sedikit kejatuhan harga sawit dan sebagainya. Tapi kejatuhan harga komoditi ini bukanlah faktor utama menyumbang kepada kerugian sesebuah syarikat ataupun industri yang melibatkan komoditi. Harga komoditi dia fluctuate, naik dan turun. Itu bergantung kepada bagaimana kita mengurus takbir syarikat yang berkenaan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu lagi siapa yang terlibat dengan skandal ini. Skandal ini skandal besar yang melibatkan rakyat yang ramai. Kita tahu ada lebih kurang dalam beratus ribu keluarga yang terlibat dalam Felda. Siapa yang terlibat dengan skandal? Antaranya kita semua sedia maklum, Tan Sri Isa Samad, kan? Yang sekarang ni telah pun dijatuhkan hukuman. Tapi saya nak bagi tahu kepada semua, siapa dia Tan Sri Isa Samad? Kalau bukan pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Tak ada kena-mengena dengan DAP, tak ada kena-mengena dengan Pakatan Harapan. Tetapi tiba-tiba nak dibirukan Negeri Sembilan, nak dibirukan peringkat persekutuan. Saya rasa sudahlah, 60 tahun lebih biru memerintah Malaysia ini. Inilah yang kita dapat. Ini belum lagi dibentang, esok katanya nak dibentang RCI tentang tabung haji. Kan? Siapa yang mentadbir, siapa yang merosakkan tabung haji? Kalau bukan UMNO dan pimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Kemudian Felda, saya nak bercabar ni, ada Datuk Zainal daripada Sungai Lui, bekas adun Sungai Lui, mempertikaikan kononnya Datuk Seri Anwar umum 450 juta ketika mana hari Felda hari itu, kan? Dan kononnya nak guna kewangan dalaman. Felda mana ada duit? Datuk Zainal, Felda tak ada duit tu sebab apa? Sebab apa Felda tak ada duit? Apakah kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apakah kerana DAP? Tidak. Ini semua puncanya adalah kerana pimpinan UMNO dan Barisan Nasional yang rakus, yang tidak amanah dalam menunaikan tanggungjawab mereka. Sebab itu saya nak bagi tahu, kalau betul orang Felda nak menyalahkan DAP, nak menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak menyalahkan pimpinan Pakatan Harapan, kita mencabar, dan saya desak juga kalau boleh, cuba pertimbangkan di peringkat kabinet untuk kita, kertas putih tentang Felda dah ada, kalau perlu buat RCI, kita buat RCI untuk kita lihat siapa yang sebenarnya yang terlibat, yang terbabit dalam kes di Felda ini. Dan kita kena faham juga apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia Perdana Menteri dan dia juga adalah merupakan Menteri Kewangan, kan? Dan kalau bila dia umumkan kerajaan meluluskan 450 juta, itu maknanya kerajaan dah luluslah 450 juta. Soal implementasi, bagaimana nak diurus, bagaimana nak diagihkan, bagaimana nak dilaksanakan projek itu di peringkat pengurusan. Itu bukan lagi di peringkat
pentadbiran kerajaan. Itu adalah peringkat pengurusan, peringkat kewangan, peringkat kementerian, bagaimana dilaksanakan, termasuklah sampai ke peringkat Felda. Kalaupun menggunakan kewangan Felda, itu adalah hasil suntikan daripada Kementerian Kewangan. Cuma pesan saya, urus dengan baik, urus mengikut tata kelola kewangan yang betul. Jangan lagi buat kesilapan-kesilapan sebagaimana yang dilakukan oleh pentadbiran Felda sebelumnya, kan? Jadi ini pesan saya, terutama sekali kepada penolak-penolak Felda, jangan tertipu. Ini ada satu lagi cerita tentang tadi kita dengar kisah perumahan generasi kedua di Jempol. Katanya rumah itu tak gagal diselesaikan. Tuan-tuan, projek itu bermula tahun 2012. Kita tak tahu macam mana kelulusan projek itu dilakukan dan bagaimana keadaan projek itu dilaksanakan. Dan katanya kononnya projek itu sepatutnya siap. Tuan-tuan, projek lulus tahun 2012. Pakatan Harapan 2.0, kan, termasuklah Tok Min di Negeri Sembilan ni mengambil alih tahun 2018. Tuan-tuan, projek sekecil itu berapa tahun tak siap-siap. Kemudiannya nak salahkan kerajaan negeri, nak salahkan kerajaan pusat kerana tak menyalurkan dana. Sebab itu benda-benda yang beginilah yang kita nak kena siasat betul-betul. Of course itu projek Felda tak melibatkan kerajaan negeri, dan memang Felda ini tak pernah pun dikuasai oleh Pakatan Harapan. Felda ini dikuasai sepenuhnya oleh Barisan Nasional. Pakatan Harapan 1.0 hanya daripada tahun 2018 hingga 2020. Lepas itu diambil alih balik oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kenapa tak diselesaikan pada masa itu? Pakatan Harapan hanya ambil 22 bulan. Kenapa nak disalahkan sepenuhnya? Bayangkan daripada 2012 kita tak lagi nak semak bagaimana kelulusan itu dibuat, bagaimana pelaksanaan projek itu dilakukan sehingga projek itu menjadi projek yang terbengkalai, projek sakit. Jadi nak salah siapa ni? Jadi saya pesan kepada orang yang kritik Pakatan Harapan, tengok balik, kalau dah yang merosakkan itu saudara, jangan cuba kita nak menuding jari kepada orang lain. Jangan lupa, satu jari kita tunjuk pada orang, 3 jari kita kena tanya diri kita, sebenarnya siapa yang bersalah dalam isu Felda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hero sebenarnya adalah rakyat yang bangkit menuntut hak mereka. Pakatan Harapan insya-Allah akan makin kuat. Bila akan datang tempat mana Pakatan Harapan bertanding, kita akan menang ke semua kerusi yang Pakatan Harapan bertanding. Kita selama ini mengamalkan politik kerjasama, politik adil. Ada wakil Melayu, ada wakil Cina, ada wakil India. Itu formula yang telah kita pakai selama ini. Politik, walau apa pun ributnya, ia mesti bermula dengan kita membina kekuatan politik kita sendiri. Kita tak jadi kuat hanya kerana lawan kita lemah. Kita jadi kuat kerana kita bina kekuatan kita. Saya Anwar bin Ibrahim setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Kita dah belajar dari pengalaman ini. Kita dah dewasa. Jalan sebaiknya ialah kembali mandat itu kepada rakyat. Rakyat yang pilih pimpinan. Kita akan buktikan kepada mereka yang cuba porak-perandakan perpaduan kita, that this perpaduan government will stay as a solid, strong force in this country. Siapa putuskan, saudara, kerana kita ada tanggungjawab nak menyelamatkan negeri dan negara kita. Baik daripada keadilan, daripada DAP, daripada amanah, marilah kita rapatkan saf perjuangan, satu hati, satu pasukan, iaitu